Assalamualaikum. Hari ni hari yang ketiga untuk Haris ni makan ubat. Ubat yang dibekalkan adalah ubat sejenis pil. Ada dua jenis ubat. Yang pertamanya jenama Elanco Enrofloxacin. Ni gambar anjing. Ya, ini adalah antibiotik yang ke arah anjing lah. Dekat sini ada 10 biji. Dekat sini pun ada tulis for animal use only. Pil yang kedua, Meloxicam, 4 biji sekali makan. Yang antibiotik ni kena 5 hari berturut-turut. Kadang-kadang tu ayam tu 3 biji. So dia macam ni masukkan dekat dalam mana yang kau boleh masukkan. Tutupkan dengan kulit. Yang pertama dah siap. Yang kedua pula. Arif, sabar. Kemudian ayam yang kedua ni dah habis. Tak tepi dulu. Yang kedua pun 3 biji juga. Sama, masuk lagi dalam kulit dia. Tutup. Last sekali painkiller, ubat tahan sakit. 4 biji ubat tahan sakit ni masuk dekat ayam yang terakhir. Boleh saja ubat ni semua dimasukkan ke dalam satu ayam. Alang-alang nak bagi ubat tu biar dia puas makan. Okay, ni ayam keempat. Ni ayam kelima. Ayam kelima tak ada ubat. Ayam sabar. Alamak budak ni nak makan lah. Sekarang ubat time. Ni yang atas sekali ni tadi apa dia? Painkiller. Ada 4 biji. Haris. 1 2 3 4. Buaya pun makan antibiotik tau. Yang main. Kalau kau nak cuba, boleh cuba kaedah ni lah. Kalau kau nak bagi ubat pada buaya-buaya korang, selit dalam makanan dia. InsyaAllah. Selamat mencuba. Kau bercakap ke, Riz?